Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambungan perbincangan kita iaitulah tentang salat hari raya, salatul Eid, sunat salatul Eidaini, dua hari raya. Sambungan kita iaitulah waktu sembahyang, waktu sembahyang hari raya. Waktunya bermula dengan terbitnya matahari sehingga gelincirnya. Ini berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari daripada Al-Bara, bukan Al-Bara, Al-Bara. Al-Bara buat satu. Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala, bahawa dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dengan sabdanya, sesungguhnya perkara pertama yang kita mulakan pada hari kita ini, iaitu hari raya, ialah kita mendirikan sembahyang. Perkara pertama yang berlaku pada setiap hari ialah terbit fajar. Sedangkan waktu tersebut disibukkan dengan sembahyang subuh, iaitu sebelum terbit matahari, dan dengan sembahyang zuhur selepas gelincir matahari. Dan waktu yang lebih afdal ialah ketika matahari naik sekadar panjang lembing, setinggi segala. Kerana itulah waktu yang selalu didirikan sembahyang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana waktu sembahyang raya ni, dia naik matahari tinggi tegak. Cara sembahyang hari raya mempunyai 2 rakaat. Ia dimulakan dengan takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah, kemudian bertakbir sebanyak 7 kali. Dalam keadaan mengangkat kedua tangan sehingga bersetentangan dua bahunya, seperti takbiratul ihram mana lagi? Allahu Akbar. Ketujuh takbir tadi dipisahkan antara satu sama lain sekadar satu ayat yang sederhana, dan disunatkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini kita takbir Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, takbir. Rakaat yang pertama 7 kali. Kemudian membaca isti'azah. Isti'azah itu baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu makna isti'azah. Dan membaca Fatihah serta dibaca bersamanya satu surah atau beberapa ayat. Apabila berdiri untuk rakaat yang kedua, adalah bertakbir sebanyak 5 kali. Tidak termasuk takbir yang dilafaz ketika bangun sebelum memulakan bacaan. Maksudnya takbir lain. Takbir ini untuk tasbih 5 kali pula. Dan di antara kelima-lima takbir tersebut dipisahkan antara satu sama lain, sebagaimana yang telah disebut di atas. Maya raya ini takbir yang pertama, rakaat yang pertama 7, rakaat yang kedua 5 takbir. Kesemua takbir tambahan ini adalah sunat. Jika terlupa melakukannya dan terus membaca Fatihah, maka takbir-takbir itu tadi luput. Tidak perlu diulangi semula dan sembahyang tetap sah. Jadi tak payah ulang balik. Ada siapa dia bagi tahu ni? Emailnya dia takbir lepas baca surah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasal bukan tempat dia ada situ. Dia lepas baca surah, sebab dia tak ingat bila baca hadis, dia takbir pula situ. Jadi makmum tak payah ingat kata takbir rokok. Allahu Akbar. Bunyi Allah yang kedua bangun. Tidak kau tercepat dia tu email baca. Tasbih lah kuat. Ada orang cerita pun kata jadi kita kena bayar. Jadi tak payah. Dan kalau dah kita masuk Fatihah dah, tak boleh undur, tak boleh gostai balik. Makmum belakang pun tak payah, dia tasbih dah. Jadi setengah orang saja tasbih. Subhanallah, dia koyak sini. Benda tu gugur. Macam kita agak takbir, Allahu Akbar, dibaca doa iftitah, wajah, dibaca Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat. Doa iftitah tak baca lagi, tak baca lagi gostai dah. Sebab kita dah masuk pada rukun. Dalilnya, maknanya, kesemua takbir tambahan ini sunat jika terlupa melakukannya dan terus membaca Fatihah,
maka takbir-takbir tadi luput, tidak perlu diulangi semula, dan sembahyang tetap sah. Maya dia sah. Takbirnya luputlah. Dalilnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan lainnya daripada hadis Umar, bahawa dia berkata, sembahyang hari raya puasa 2 rakaat dan sembahyang hari raya haji 2 rakaat. Kemudian dia menjelaskannya, itu adalah berdasarkan apa yang diberitahu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu perkara tersebut telah menjadi ijma' pada ulama. Amru Ibn Auf Al-Muzani. Allah. Bagi kita itu. Dalam kita ni silap lagi. Amru Ibn Auf Al-Muzani. Al-Muzani. M-U-Z-A-N-I. Muzani. Mu'arab dia ada. Al-Muzani. Kata Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertakbir ketika sembahyang kedua-dua hari raya. Pada rakaat pertama sebanyak 7 kali sebelum bacaan Fatihah, dan rakaat akhir yang kedua sebanyak 5 kali sebelum bacaan Fatihah. Hadis di atas diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia berkata ini merupakan hadis Nabi yang paling baik dalam bab ini. Khutbah hari raya. Disunatkan berkhutbah dengan 2 khutbah selepas selesai sembahyang. Di sini kami sebutkan secara ringkas bagaimana ia dilakukannya. Mana khutbah ni kita kena buat selepas maya, jangan belum. Kalau tidak jadi Jumaat pula. Jadi cara khutbah ni macam mana? Yang pertama dilakukan selepas sembahyang hari raya. Ini berlawanan dengan khutbah hari Jumaat. Ini kerana mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Umar, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar bersembahyang 2 hari raya sebelum berkhutbah. Manakala ada orang nak bagi gila ni, tak sabakal. Nabi sendiri 3 sahabat dia buat. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, dia berkata, aku telah keluar bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari raya puasa dan haji, lalu baginda sembahyang, kemudian berkhutbah. Mana jelas dalil dia. Sekiranya khutbah didahulukan daripada sembahyang, maka ia tidak diambil kira. Lepas maya nanti, khutbah sekali lagi. Kalau pertama tadi, cancel. Terampul tak dia. Perkara yang kedua, semua rukun 2 khutbah Jumaat dan sunat-sunatnya sebagaimana yang telah disebut sebelum ini adalah juga rukun dan sunat khutbah hari raya. Al-Imam Syafi'i meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dia berkata, menurut sunnah, imam hendaklah berkhutbah pada kedua-dua hari raya dengan 2 khutbah dan kedua-duanya dipisahkan dengan duduk. Sama dengan khutbah Jumaat juga. Yang ketiga, khutbah yang pertama sunat dimulakan dengan 9 kali takbir dan khutbah yang kedua dengan 7 kali takbir. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, menurut sunnah, khutbah dibuka dengan 9 kali takbir berturut-turut dan khutbah yang kedua dengan 7 kali takbir berturut-turut. Jadi adalah perbahasan di sini sikit. Ada sebahagian yang katakan, kita mula dengan takbir dulu ke nak mula dengan Alhamdulillah dulu. Dalam riwayat ni, takbir dulu. Lepas takbir 9 kali, barulah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jadi ada riwayat lain mengatakan Alhamdulillah dulu, habis amma ba'du, barulah takbir. Jadi dua-dua tu ada riwayat. Jadi kita tengoklah mana yang kita rasa nak. Tempat sembahyang hari raya. Sembahyang hari raya boleh didirikan di masjid atau di padang. Tempat yang paling afdal ialah tempat yang paling luas dan mampu memuatkan semua orang sembahyang. Kita pilih, kalau kampung kita ni ramai, cari di mana ke tempat yang paling luas untuk kita sembahyang hari raya. Jika keduanya sama,
boleh berbuat demikian, maka masjid adalah yang paling lebih afdal. Kerana kemuliaannya lebih daripada tempat yang lain. Seseorang Muslim apabila sembahyang dalam masjid, dia bukan saja mendapat pahala beribadat, bahkan juga pahala iktikaf di dalamnya. Kerana dalam mazhab Syafi'i, iktikaf ni longgar. Kita masuk dari mana-mana masjid, walaupun sekejap, sudah jadi iktikaf. Ada mazhab kata tak boleh, iktikaf ni bukan kena masuk masa. 1 hari. Ada syarat lagi berpuasa baru boleh iktikaf. Jadi kita pakai hak sini. Jadi boleh iktikaf lagi dalam masjid. Mengenai Nabi SAW sembahyang di padang pasir. Nabi di Madinah tu, dia tak sembahyang di masjid dia sembahyang di luar. Dia panggil Musallal Eid. Kalau kita pergi sekarang ni, satu tempat nama dia Masjid Musalla. Kalau duduk di Babus Salam, tengok sebelah kanan tu nampak masjid. Warna kelabu, ada kubah banyak atas. Dia panggil Masjid Musalla. Ataupun orang panggil Masjid Al-Ghamamah. Dua-dua ni nama satu masjid. Itulah tempat Nabi kita sembahyang raya. Amin. Nabi sembahyang di padang pasir, dia disebabkan sempitnya masjid untuk menampung orang ramai ketika itu. Ini disebabkan sebagaimana yang telah anda ketahui, sembahyang hari raya ini dituntut ke atas semua golongan lelaki, perempuan dan semua orang mukallaf. Wajib lah. Termasuk orang-orang perempuan yang uzur pun kena bawa pergi. Apabila masjid itu luas, boleh menampung semua orang yang bersembahyang dalam keadaan selesa dan tenang, tidak bersesak-sesak, maka ketika itu tidak ada lagi makna pada kelebihan sembahyang di padang, kawasan luas. Jadi dalam pendapat ini kata, bukan nak berpadang itu nak berluas. Jadi ada juga pendapat ulama lain kata, padang sendiri maksud. Kerana nak suruh nampak perhimpunan umat Islam. Bila duduk di luar kawasan, waktu pagi, tak perlu pada atas, dia panas. Dia apa ni? Tidak panas lagi. Jadi ramai orang wipo, nampak. Orang Islam tu ramai. Nabi kita suruh bawa semua, orang-orang perempuan yang uzur. Hei, pergi juga. Untuk dengar khutbah dan bersalam dengan orang-orang Islam pada masa itu. Jadi oleh kerana masa sekarang ni nampaknya, masjid, kalau di Mekah tu masjid Haram lah paling luas sekali. Dari tempat lain tak ada. Bertakbir pada hari raya. Disunatkan bertakbir kepada bukan jemaah haji. Jemaah haji dia tak ada takbir lagi. Dia kena talbiyah dulu. Sampai habis. Bermula daripada tenggelam matahari pada malam kedua-dua hari raya di rumah. Di jalan raya, masjid dan pasar dengan suara yang tinggi. Sehinggalah imam bertakbiratul ihram untuk sembahyang hari raya. Ini yang benda yang kita tak buat. Bila mari malam hari raya, kita tak ada takbir. Sudah takbir atas masjid kita ni. Tu rumah tak bunyi takbir, mana tak bunyi takbir. Duk bunyi yang lagu sama hari raya. Sunat takbir sudah mati. Jadi macam mana kita nak hidupkan sunat ni? Kitalah yang boleh menghidupkan. Kita duduk ramai-ramai berjalan, baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerana firman Allah Ta'ala, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan adalah kamu mencukupkan bilangannya, bilangan mana? Bilangan puasa kamu. Dan adalah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu supaya kamu bersyukur. Mana hari raya ni hari syukur. Nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita dapat lawan nafsu pada bulan Ramadan. Walaupun puasa, walaupun syaitan sudah tidak. Kita beli belenggu, kita lawan dengan nafsu. Kalau masih lagi tewas, mana kita terlalu lemah adalah pertempuran kita dengan nafsu. Ulama berkata ayat ini berkenaan dengan takbir hari raya fitrah puasa. Manakala takbir pada hari raya Adha Qurban dikiaskan hukumnya dengan takbir pada hari raya fitrah. Disunatkan bertakbir bagi jemaah haji dan bukan jemaah haji. Pada hari raya haji setiap kali selepas berbagai-bagai jenis sembahyang bermula daripada subuh hari Arafah sehinggalah selepas asar hari 13. Manakala dia jemaah haji kita boleh takbir mutlak di mana-mana tempat. Jemaah haji dia terikat dengan masa lain kerana dia ada kerja lain yang dia tengah buat pada masa itu. Mana pada hari raya puasa, takbir tidak disunatkan selepas sembahyang. Bahkan hukum sunatnya berakhir apabila imam mula melakukan takbiratul ihram untuk memulakan sembahyang hari raya sebagaimana yang telah kita nyatakan. Manakala hari raya haji, takbir ini berterusan sampai hari 13.
Zulhijjah, hari Tasyrik yang ketiga. Raya puasa, habis zakat, imam maya raya. Break zakat tu salah, habis. Dalilnya ialah kerana mengikut perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang sentiasa dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum daripada Ali dan Ammar radhiyallahu taala anhuma, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada hari Arafah selepas sembahyang subuh dan menghentikannya selepas sembahyang asar di hari akhir Tasyrik. Hari akhir Tasyrik mana hari 13. Berarti hari asar hari 13, habislah, tamatlah tempoh dia, kita boleh takbir lain pula. Hadis riwayat Al-Hakim dan beliau berkata sanad hadis ini sahih dan aku tidak mengetahui terdapat kecacatan pada rawinya. Al-Bukhari menyebut dalam kitab dua hari raya, kitab Aidain, bab bertakbir di hari-hari Mina. Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bertakbir di kubahnya dalam khemah dia yang terletak di Mina. Lalu didengari oleh ahli masjid dan mereka turut bertakbir dan dituruti bersama oleh takbir mereka yang berada di pasar-pasar sehingga Mina bergegar dengan bunyi takbir. Mana Ibnu Umar menghidupkan balik sunnah yang dilupai oleh orang, dia bertakbir kuat. Yang menyebabkan orang lain yang dengar ni pakat takbir lah tu, di pasar takbir, di masjid, di rumah pakat takbir. Dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bertakbir di Mina sepanjang hari-hari tersebut selepas sembahyang di atas tikar hamparan, dalam rumahnya, di tempat duduk, di tempat perjalanan pada seluruh hari tersebut. Jadi inilah di antaranya Sayyidina Ibnu Umar telah menghidupkan sunnah ini. Lafaz takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Baik, di antara adab-adab pada hari raya, yang pertama mandi dan memakai wangi-wangian serta memakai pakaian yang terbaru sebagaimana dalam bab sembahyang Jumaat yang lalu. Pakaian paling comel sekali hari tersebut. Yang kedua, disunatkan kepada orang ramai supaya datang awal ke masjid pada hari raya. Yang ketiga, pada hari raya puasa disunatkan makan sedikit sebelum keluar untuk sembahyang. Manakala pada hari raya haji disunatkan menahan diri daripada makan sehingga kembali daripada sembahyang. Hari raya haji tak ada masalah, dia kena dah. Hari raya puasa ni orang lapar, kena mula dengan buka puasa dulu. Tak takut orang kata puasa lagi kali. Yang keempat, disunatkan pergi ke tempat sembahyang, musalla atau masjid melalui satu jalan dan kembali melalui jalan yang lain. Pergi masjid jalan ni, balik jalan depan. Sebab nak suruh ramah, tengok nak suruh jumpa ramah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Jabir, dia berkata, pada hari raya Nabi SAW melalui jalan yang berlainan. Yang kelima, makruh bagi imam melakukan sembahyang sunat sebelum sembahyang hari raya. Dan tidak dimakruhkan kepada orang lain, melainkan melakukannya selepas terbit matahari. Imam, makruh imam melakukan sembahyang sunat sebelum sembahyang raya. Mana dia naik terus saja. Imam naik, supaya duduk terus. Pasal tu imam dia ada bilik dia. Dia keluar tu, jadi. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibn Abbas, dia berkata, Nabi SAW keluar daripada hari raya puasa, lalu baginda sembahyang 2 rakaat. Sembahyang hari raya, baginda tidak melakukan sembahyang sebelum dan selepas sembahyang hari raya tersebut. Jadi habislah kita maya raya, kita akan masuk kepada cerita kita, iaitulah zakat fitrah yang kita nak buat. Benda ni benda praktis, benda yang kita akan buat tak lama lagi insya-Allah. Zakat fitrah, pengertian makna zakat tu apa dia? Zakat fitrah ialah harta pada kadar tertentu yang wajib dikeluarkan ketika terbenam matahari pada hari terakhir Ramadan. Mana wajib ni bila masuk malam raya, maka mulalah wajib keluar zakat fitrah. Dengan syarat-syarat tertentu ke atas setiap mukallaf dan orang yang di bawah tanggungannya. Tak ada seorang yang terlepas. Kaya, tua, muda, semua kena keluar zakat fitrah. Pensyariatannya, masyru'iyyati. Masyhur dalam as-sunnah bahawa zakat difardukan pada tahun kedua hijrah. Iaitu pada tahun difardukan puasa bulan Ramadan. Jadi kalau dari sudut sejarah dia nak tahu, puasa ni difardukan bila? Tahun yang kedua hijrah.
Sebab apa? Sebab puasa ni satu benda yang berat. Berat tu yang extra. Berat. Nak tinggal makan ni, benda yang biasa makan. Pasal itulah Allah Ta'ala pun dia mula ayat, Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Aku perdukan atas kamu puasa, sebagaimana aku perdukan ke atas orang sebelum. Jadi dia buat bandingan. Nak suruh kita, dia rasa, tidak kita yang kena ya. Orang lain kena dah. Itu bandingan yang pertama. Bandingan yang kedua, kita kena tengok pula di awal syariat Islam dulu. Mula-mula puasa. Allah Ta'ala bagi pilih. Bagi pilih. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Siapa dia nak puasa. Tak boleh puasa boleh bayar. Mereka awal. Kemudian mari pula faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Mari ayat Quran kata, siapa dia tengok bulan masuk bulan Ramadan, falyasum, tak ada pilihan. Kecuali faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa dia dalam musafir atau sakit, dia boleh ganti pada hari lain. Itu pelonggaran. Saya tu dalam ayat puasa, Allah Taala sebut dalam ayat dia ni, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Ta'ala nak mudah pada umat hamba dia, bukan nak mayat. Puasa wajib. Mereka awal dulu boleh pilih. Siapa dia mampu nak bayar, tak mau puasa boleh. Tu ayat Quran tak ada dah. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ayat Quran ni sebagian ulama tafsir kata mansuh. Ayat boleh bayar fidyah. Kata dia Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, maknanya tak, ayat ni tak masuk. Ayat ni kekal, tapi untuk orang tua, orang sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh lagi, maka cukuplah dia dengan dibayar beras, bayar fidyah, secukup beras setiap hari. Jadi orang sakit bayar setiap hari. Orang lain macam mana pula? Apa ini? Waman kana minkum maridan. Orang sakit tak mampu nak puasa, boleh buka. Orang musafir, terpaksa kena musafir. Tak musafir, dia punya masalah musafir itu ada. Tanggunglah musafir kena puasa. Masalah musafir boleh jadi dia alih kemudahan. Boleh jadi dia nak pergi ziarah. Kalau tak pergi masa ni, habislah luput masa dia. Maka Allah Ta'ala bagi pelonggaran. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, bagi kamu hari lain. Orang perempuan mengandung, tak larat nak puasa. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Orang yang menyusu anak, kalau dia puasa kering susu, anak lapar. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Semua sekali ini kita nak tengok bagaimana syariat Islam ini syariat yang ajal. Allah Ta'ala turun satu syariat yang tidak memberat pada hamba dia. Dia beri kelonggaran. Tak mampu, taruh boleh lain. Bila sihat, qada. Fa'iddatun min ayyam. Mana ambil hari lain ganti bulan Ramadan. Boleh, ada pelonggaran. Tak ganti juga lepas sihat, kena rendah. Dia panggil fidyah. Kita panggil fidyah puasa. Fidyah puasa ni kalau mengikut mazhab Syafi'i, dia berganda setiap tahun. Mana kalau kita tak puasa tahun ni, kita sihat. Tak qada juga. Masuk Ramadan lain, kena bayar, kena qada dan kena fidyah juga. Hak 10 hari bulan Ramadan tahun tu tak puasa lagi. Tahun depan dia sudah ganda daripada cukup jadi 2 cukup. Sampai 5 tahun jadi 5 cukup sehari. Banyak. Itu mazhab dalam mazhab Syafi'i. Mazhab lain kata tak. Gandaan ni sekali je kena. Lepas pada tu tak ganda. Jadi fa'idatun min ayyamin ukhra, kita nampak dalam Islam ni keindahan syariat Islam begitu longgar pada kita, beri peluang kepada hamba-hamba Allah Ta'ala ni, mana-mana yang tidak mampu, boleh. Dalam bab salat, ada lagi pelonggaran. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, tidur dan sebagainya. Cuti tak ada. Fa'idat tu boleh tangguh, tak ada. Tangguh tak ada. Ramadan tak boleh tangguh. Tak boleh nak apa ni? Nak buat macam saya. Kalau tak cakap, paksa juga mati kawan ni. Mati dah mati. Mati. Di awal Islam dulu, ada sahabat Qais bin Sirmah radhiyallahu ta'ala umpama contohnya. Awal-awal Islam dulu puasa, masuk waktu maghrib boleh makan. Masuk Isya, salat. Habis. Puasa dulu, tak puasa balik. Sampai ke maghrib esok. Maknanya puasa 23 jam. Kalau masuk maghrib, sudah bayar maghrib, duduk tunggu. Orang tina dia. Siap makan tidur. Macam Qais kita Faizal. Dia balik rumah dia letih, kerja, kebuk, sehari tu mak balik. Ada makan tak apalah, kita pergi cari lah. Makan tak ada lagi. Bini dia balik-balik mari tengok, Qais ni dia keras. Undang-undang pada waktu tu, siapa dia tidur, habis, tak boleh makan.
Ataupun masuk waktu Isya, tak boleh makan. Ramai pakai mari jumpa ya Rasulullah. Jumpa dah sahabat-sahabat tu. Tak ada makan semalam. Tertidur. Pesah koi. Maka Nabi kita tu. Khilaf ni tu ayat Quran hatta yatabayyana al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad. Thumma atimu siyam ila al-lail. Mana waktu ayat Quran longgar. Tiga puasa. Malam maghrib mari buka sampai tu. Ada. Mari orang lain pula sahabat-sahabat lain pula ya Rasulullah. Oh lah monggo pasal dia lah nak buat nak monggo kat gol dengan Isya nak pakai lagi nak apa lagi. Jadi mana tadi kah? Tak ada salah. Mari ngadu ke Nabi juga. Tunggu ayat Quran uhilla lakum ila musyanir rafas ila nisaikum. Boleh bulan Ramadan ini malam boleh jinane. Tak apa. Kebur buka dah luar-luar. Jadi mari ayat Quran ini longgar-longgar. Pasal itulah kita tengok kalau kita banding orang dulu. Allah Ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukum usra. Tuhan nak mudah bukan nak payah. Kita lah ni bila kita tanya orang, pasal apa nampak sedih bila mari bulan Ramadan? Dia tak kata sedih kerana apa? Tak ada kata sedih hamba ni puasa nak mari apa? Tak. Kalau tanya sedih sebab apa? Orang Cina rumah duk ngamuk kan. Kain lasih baru lah, lembek baru, batal baru, habis baru dah. Sedih ke bulan Ramadan ni bulan Allah Ta'ala nak ajar kita zuhud. Nak ajar supaya kita ni merasai penderita orang miskin. Jadi bulan ni bulan Israf. Sokah habis dah lah. Bajing kita suruh barunya. Hak lain tak apa. Tak. Kata apa dia? Jadi sebelum masuk pada zakat fitrah itu kita tengok dalam kertas kita ni. Dalam kertas ni kita tambah sikit tentang beberapa amalan di bulan Ramadan. Yang pertama sekali adalah kita buat berpuasa atau asah dalam kita. Kelebihan berpuasa ni sangat besar Allah Ta'ala bagi pada kita. Sehingga Tuhan kata illa saum fa innahu li wa ana ajzi. Puasa ni Tuhan kata aku sendiri nak bagi nak ganda pahala. Aku sendiri nak bagi pahala, nak ganda pahala dia. Kalau benda lain Allah Ta'ala ganda 10 sampai 700. Puasa tanpa syarat. Dia panggil tak ada limit. Tak ada had. Berapa banyak itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak bagi. Itu kelebihan berpuasa. Kemudian bila kita bulan Ramadan, apa dia yang kita kena buat? Iaitulah yang kedua, membaca Quran. Kita jadikan bulan Ramadan ni boleh baca Quran. Banyak mana? Cek tengok. Tahun lepas banyak mana kita boleh baca Quran? Habis juzuk. Tahun ni azam awal-awal lagi. Patut hari awal lagi nak habis Quran 2 juzuk. Kau boleh 2 dah tahun lepas, tahun ni jadi 3. Paling tidak. Kalau tidak 4. Maknanya kita nak makin tahun semakin naik kita punya ada peningkatan. Kalau tahun lepas, so tahun ni tak habis dah, berat. Bila masuk bulan Ramadan, Allah SWT bagi arahan, sudah keluar arahan kepada malaikat semua. Kata Nabi SAW, di awal Ramadan, sufidatis syayatin. Syaitan-syaitan semua kena ikat. Kena belenggu dah syaitan. Wa maradatul jin. Jin jahat-jahat semua kena ikat berapa. Jadi hak ada dulu ni, lawan satu lawan satu. Orang manusia, lawan dengan nafsu saja. Itu pun kita nampak dah ada kegagah di kata kita. Tengok bulan Ramadan, orang tak ada mari pun mari. Mari. Pasal, saya tak ada, orang nyekat. Cuma manusia, orang tak jadi orang lagi tu ada juga. Orang kalah pun ada lagi. Maknanya kita sudah ada peluang besar Allah Ta'ala bagi pada kita supaya beribadah kepada Allah. Banyaklah baca Quran. Sebanyak mana yang mungkin, cubalah. Cek tengok tahun lepas berapa kita boleh. Tahun ni dia naik pangkat. Sekurang-kurangnya dia habis 3 kali hotel. Paling tidak malah pun. Tak ada. Tak ada kerja lain. Tapi kita nak pergi menyaku. Dah tengah tu. Nak pergi apa ni. Orang kata nak gopek. Dah gopek pasal juga. Kan? Kerja kita baca Quran. Yang macam sekarang bawa saya kok. Tak suruh baca. Tak kau baca. Boleh. Pada hari ni. Tutup. Baik. Baca. Ulah dia tak ada apa juga. Jadi apa? Jadi tak tahu. Nabi Masud. Yang kedua, yang ketiga, benda yang kita kena buat ialah banyakkan bersedekah. Qiyamul Lail. Yang ketiga Qiyamul Lail. Qiyamul Lail maksudnya semaya malam. Ya tentu kita kena semaya je. Ialah semaya tarawih, sunat tarawih. Tarawih ni jangan jadikan bulan Ramadan bulan kita berpahala.
Tak tahannya bulan Ramadan ni lah bulan berlaku perbalahan di antara orang baik-baik, orang jujur. Tidak boleh orang jujur pada bulan Ramadan. Balas tu ni kata, orang di sana sembahyang 8 malah. Orang yang sembahyang 8 ni kata orang kita sembahyang 20 ni, tak ikut sunnah. Apa dia kata dulu? Maknanya, boleh orang soleh-soleh pada. Jadi kita tak nak bagi. Bulan Ramadan ni, boleh orang baik balik berkelahi. Dia nak sembahyang 8, dia sembahyang. Dia nak sembahyang 20, sembahyang. Yang pentingnya, biarlah ada tumak-ninah dan khusyuk. Sembahyang 8 ke 20, biar habis sekali ke imam. Tak main shortcut tengah jalan. Tengah kita ni kalau orang main 20, 8 dia lari. Kalau orang main 8, 4 dia lari pula. Kita puas mikir dengan tu email. Kata nak lagu mana tu email. Tak sih orang lagi. Kata senang ya. Amal yang email mudah tu lagi kan. Kita main 2 rakaat ya terawih. Rakaat yang pertama kita baca Baqarah. Rakaat yang kedua Ali Imran baca. Ini lagi pun. Awak habis tinggi awak ketemu semaya. Sebab tamaya lagi lebih. Nak batal lagu semaya. Ini macam mana? Lagi juga. Jadi kesedaran duduk di hati manusia. Jadi kita tak sadar. Kadang-kadang kita lewat, kita keluar pada imam. Beza 15 minit, 20 minit. Kita telah kerugian satu hak kerugian besar. Waktu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mula-mula sembahyang. Tengok di muka surat 3 dia kata. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Abu Zar meriwayatkan bangun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun bersalat bersama-sama mereka pada malam 23 hingga 1/3 malam. Pada hari kelima, 25 sehingga separuh malam. Para sahabat protes. Nabi kita semaya separuh malam itu sahabat-sahabat mari jumpa. Tidak demonstrasi mana. Tak mari jumpa Nabi. Kalau Pak Dita sini kan, mari nak komplain lah. Itu dah. Gua nak sini yang baca panjang ni. Sahabat mari komplain. Komplain ke apa ya? Ya Rasulullah, kalau Tuhan terus sempurnakan haki-haki malam kami dengan salat sunat. Nabi kita berdiri setengah malam. Dia mari komplain. Ya Rasulullah, apa tak sudah sampai tahu ya? Panjang lagi masa. Tak ada orang nak komplain apa kita lain. Nabi kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu man qama ma'al imam hatta yanfarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesiapa yang berdiri bersama imam sehingga imam beredar. Dia semaya sekawet kali itu imam siapa sudah. Siapa imam siap semua? Dituliskan baginya ganjaran orang yang qiyam semalam. Manakala kerana kita semaya sekali itu imam, siapa imam sudah. Itu imam berangkat pergi dah. Kita boleh pahala semaya semalam ni. Besar ke tak besar? Lari 15 minit cepat. Okeynya, nak pergi makan conik. Tahu sangat macam ni. Rugi semalam ni. Pahala qiyamul lail kali malam. Lah. Tangan mana lengah betul duduk. Tak boleh duduk juga dia menyanggih. Semaya juga kita dengan imam sampai sudah. Rugi. Rugi tu. Rugi. Nabi kata, ditulis pahala semaya semalam ni. Tapi kalau kita dombit, tikah 15 minit, kalau tinggi juga. Tengok je, kalau lewat. Beza di antara kita sudah, dengan imam sudah. Kita sepolis kafir, kat kita tuan. Boleh pahala. Tapi kalau sudah, pahala qiyamul lail, siapa sepanjang malam boleh. Pahala qiyamul lail. Kita bangun pula dengan malam kaya, pahala lain pula. Nak ceritanya, biarlah kita ni, pandai guna masa. Masa yang sedikit yang ada ni, ruang-ruang yang masih ada Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk hidup ni. Untuk penuhi dengan ibadat Allah SWT, kita gunalah sebaik-baik mungkin. Kalau tidak, kita akan nyesal dia, tak ada faedah. Perkara yang keempat adalah kita bersedekah. Sedekah. Kerana Nabi SAW bagi tahu, sedekah, terutamanya kita bagi bagi jamu orang makan. Man fattara sa'iman. Siapa dia bagi orang makan, dia dapat pahala orang puasa tu boleh ke dia. Pahala orang itu kan 2% orang. Boleh hal lain tu yang beri. Sebab kita ni bagi makan orang yang berpuas. Besar kata besar pahala. Dia mahu kata kita buat kali surah. Kali tak ada 30 hari bulan Ramadan. Nak ajak di rumah orang Cina tak setuju. Dia nak main terawih juga. Kita cari format lain. Ada cara lain. Ada. Esok start round cari dalam kampung. Di mana ada rumah orang? Orang-orang yang anak ramah, pakai miskin, anak yatim, armalah. Kawan-kawan kita yang ada, yang uzur. Kita pergi rumah dia tanya. Boleh puasa, ni memang buka puasa. Anak boleh nak tengok rumah ni, berapa sufi sudah habis? Berapa kapit sudah habis? Dia kata 10 kapit habis.
kita pergi atas 10 kaki. Ayah ni orang ekor sari. Dia boleh puasa, dia bakar lagi, panggil lagi. 2 ekor sari. 60 ekor ayah. Maknanya orang ni makan, berbuka puasa, bersahur, semuanya kita beri. Cukup kita ada relax rumah kita. Dia makan hak kita beri. Itu kita musta'am. Kalau kita boleh bagi pula, hak benar siap dah. Pergi atas dengan kuih lagi, dengan apa lagi, itu lebih besar lagi. Yang pentingnya cari satu jalan. Yang boleh kita bagi makan kepada orang miskin, orang-orang lain berbuka puasa, dengan makannya yang kita bagi. Tadi buat lagi. Boleh. Orang kata kita anjur ke masjid. Berapa kali anjur masjid? Sekali tu boleh ke tak? Paling banyak 2 kali. Setiap minggu ada. Sekali. Tak ada sekali. Kau sebab ada je. Kalau sebab tak ada, kena buat lagu apa? Cara dia ni buatlah. Cari rekod kita. Biar kita boleh jamu orang buka puasa. Apa cara? Itu tengoklah. Teknik-teknik yang boleh kita selesaikan masalah kita. Jadi banyak lagi lah. Amalan-amalan yang kita kena buat. Berzikir, berdoa dan sebagainya. Yang boleh kita baca dalam risalah kita ni. InsyaAllah ta'ala. Yang pentingnya. Kita mesti kena buat. Amal ibadat kena banyak. Bulan Ramadan ni tidak seperti bulan lain. Allah Ta'ala nak bagi peluang kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia belenggu syaitan. Ikat syaitan. Nak suruh kita ni. Ada peluang hamba-hamba dia nak kembali kepada Allah Ta'ala. Pasal itulah satu hadis Nabi SAW yang lain. Jibril mari jumpa Rasulullah. Nabi mengatakan, Rahimah amfu rajulin. Cukup malu seorang ni. Seorang manusia ni cukup malu. Besar khilafah dia. Bila masuk bulan Ramadan. Fansarah kafalan yufarlah. Ramadan keluar. Tak sempat dia minta ampun kepada Allah Ta'ala. Sebulan Tuhan bagi masa. Kadang-kadang dia cari apa itu habis sebulan. Kalau seminggu pada dah puasa. Dah. Nak bagi peluang takutmu ni tubik bulan Ramadan. Masih lagi leka tidak bertaubat kepada Allah SWT. Saya kata aku sebulan. Sebulan tak taubat juga. Tak balik kepada Allah Ta'ala juga. Rahimah ampun. Mana orang ni memang orang muka tak malu. Muka tak malu. Nabi SAW beritahu. Walillahi utaqaq minan nar fi kulli lailatin. Setiap malam bulan Ramadan, Allah Ta'ala merdekakan hamba dia daripada neraka. Jadi kita buat persiapan yang rapi. Awal-awal lagi biarlah kita termasuk dalam senarai orang yang dilepas daripada neraka di malam yang pertama lagi kita. Malam esok tu baik pula senarai kita. Biar 30 malam atau 29 malam, nama kita tiap-tiap malam ada. Termasuk di kalangan orang yang merdeka, lepas daripada api neraka. InsyaAllah Ta'ala itulah kita nak. Kenapa lagi kita nak atas dunia? Nak kaya lama dah kerja, tak pakai dia, tak kaya-kaya. Nak kaya tu kaya. Kalau untuk pagi tadi, untuk pakai ni dah. Mana kalau kita kata dunia kita kerja kuat boleh jadi kaya. Kaya tu tak pandai. Lo ni hujung ni. Kan? Kalau buah kat Yola tu, orang panggil loyuk dah. Loyuk dah. Jadi kita, yang penting bagi ni, lo ni kita nak buat apa dia? Persiapan nak buat. Nabi kita ajar, bila mempuasa, tahan makan dengan minum. Makan dengan minum benda halal. Benda halal pun boleh bersih daripada makan minum. Apakah kamu tak boleh berhenti tinggal benda haram? Tinggal benda-benda yang tidak baik. Bercakap dustanya, buat satu kali. Ulah apa-apa saja berita. Dan masih lagi mengumpat sebagainya. Semua ni benda haram. Mana kalau orang halal boleh tinggal, orang haram tak boleh tinggal. Lemahlah kita. Jadi kita berusaha, cuba sedaya upaya. Biar kita dalam bulan Ramadan, kita ni termasuk setiap malam. Tubik 30 senarak, 30 malam Ramadan. 30 malam ada nama kita tercatat orang-orang yang dapat kelepasan daripada api neraka. InsyaAllah Ta'ala itulah cita-cita manusia. Cita-cita seorang mukmin tak ada lain. Nak pijak kaki dalam syurga Allah SWT. Nak pijak. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Allah Ta'ala kata siapa yang selamat daripada api neraka masuk dalam syurga, inilah orang yang mendapat kemenangan. Selagi kita tak selamat, selagi kita tidak bebas diri kita daripada api neraka, inilah manusia yang rugi. Hidup di dunia pun susah, akhirat lagi susah. Wal iyad billah. Jadi berusahalah. Dengan mari bulan yang mulia ini, ada cara lain kita boleh kita kembali kepada Allah. Dengan banyak ibadat, banyak berzikir, beristighfar. Dan kita hapuskan benda-benda yang mungkar, yang maksiat. Perangai-perangai lama yang kita pergi selama ini. Tak salah duk main. Supaya ayah gila ke takut. Supaya orang kata, ayah gila ke duduk ke. Lepas kerak pokok, dia tunggu ada. Dia tunggu. Lalu tu kita. Syaitan tak ada. Dah boleh Ramadan. Oleh kerana pesel lama kita buat lagi tu. Tok guru tak ada pun kita sendiri jadi tok guru pula. Itulah ibarat katanya. Apa ni? Dalam bulan Ramadan, barulah kita masuk pula kepada zakat fitrah. Ya habis Ramadan baru bagi fitrah. Baik.
Jadi masyhur dalam sunnah bahawa zakat diperdukan pada tahun kedua hijrah, iaitu pada tahun diperdukan puasa Ramadan. Jadi kita tahu dah puasa Ramadan ni bila diperdukan tahun 2 hijrah, kerana dianya berat di atas diri manusia nak buat. Dalil wajib zakat fitrah ini ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, lafaz hadis oleh Muslim daripada Ibnu Umar, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas setiap orang, sama ada orang merdeka atau hamba, lelaki atau perempuan daripada kalangan orang-orang Islam, dengan satu gantang tamar atau satu gantang gandum. Jadi tempat kita ni satu gantang beras. Jadi dia kata kita duit dia lakukan cerita. Duit pun dia nilai di atas kata beras juga. Nilaian dia atas kata beras. Tapi kalau baik nilaiannya, khurus anil khilaf tu baik, kita buat beli beras. Bagi beras nanti, bagi makan. Itu untuk utama. Tapi kalau tak beli, ikut ijtihad yang dibuat oleh ulama, tidak jadi masalah. Sudah dia buat dari itu, dia pilih macam tu. Syarat-syarat wajib zakat fitrah. Zakat fitrah diwajibkan dengan 3 syarat. Yang pertama, Islam. Oleh itu, ia tidak wajib ke atas orang kafir dengan suatu kewajipan yang dituntut di dunia ini berdasarkan hadis terdahulu daripada Ibnu Umar. Orang kafir tak tuntut atas dunia. Tapi, walaupun dia tak tuntut, dia akan dituntut nanti. Bila masuk dalam, contohnya, orang kafir tak wajib sembahyang. Tak tuntut fardu sembahyang kat dia. Bila masuk nanti dalam akhirat, dia tanya, masalah hakum fi saqar. Apa maksud nak ke saqar? Dia kata, lan nakum minal musallin. Maknanya, dia akan dituntut juga. Cuma oleh kerana dia tak buka akaun lagi. Macam mana dia nak buat? Tak buka akaun Islam dia. Yang kedua, terbenam matahari pada akhir Ramadan. Oleh itu, sesiapa yang meninggal dunia selepas terbenam matahari pada hari tersebut, diwajibkan zakat fitrah ke atasnya, sama ada dia mati setelah dia mampu mengeluarkannya ataupun mati sebelum daripada itu. Mana bila masuk malam raya, orang ini mati, kena fitrah. Sebelum pada itu, gugur fitrah dia. Ini berlainan dengan sesiapa yang dilahirkan selepas terbenam matahari. Dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Begitu juga sesiapa yang mati sebelum terbenam matahari, dia tidak diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Berlainan pula dengan siapa yang dilahirkan sebelum terbenam matahari, dia diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Nampak kata nampak itu? Orang mati selepas masuk maghrib malam raya, dia kena fitrah. Sebab masuk ke hawa. Tapi kalau orang beranak malam raya, kena ke tak kena? Anak yang lahirkan malam hari raya, tak kena. Sebab dia terlepas dah. Lepas waktu dah dia. Waktu orang dah masuk dah, dia baru sampai. Maknanya tak masuk dia dalam kira-kira. Kira-kira dia untuk tawapan. Mati, masuk dah waktu. Yang ketiga, memiliki harta yang melebihi daripada makan untuk diri dan tanggungan pada hari raya dan malamnya. Mana orang ni tak ada pun satu. Ada beras cukup tu. Kalau bui peterah ni, lapar dia esok. Tak ada lah dia. Gugur lah. Serta keperluan untuk tempat tinggal dan khadamnya jika dia memerlukan kepada khadam. Orang sakit perlu pada orang jaga umpamanya. Jika hartanya tidak mencukupi untuk perbelanjaan atau nafkah pada hari raya dan malamnya untuk diri dan orang-orang yang di bawah tanggungannya, maka dia tidak dikenakan zakat fitrah. Jika dia punya harta yang cukup untuk hari raya dan malamnya, tetapi tidak cukup untuk hari-hari selepas itu, dia diwajibkan juga mengeluarkan zakat fitrah, dan alasan tidak cukup untuk hari-hari selepas itu tidak diambil kira. Kerana dia boleh kerja cari hal lain pula tu. Ya kita bicaranya untuk hari itu, hari raya. Ada yang kata berat rumah tak ada. Tapi bisnes dalam bank ada. Nak lagu nak jawab. Dia kata ada bisnes. Dalam berat tak ada, tak bagi. Dan kira juga masa ini main loya ni. Ada tanah ada. Tanah pun kalau hak di rumah dia duduk, kalau jual tak ada, tak boleh duduk dah. Kalau hak lain juga masuk kira dalam dia. Golongan yang seseorang mukallaf wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka. Sesiapa yang cukup ketiga-tiga syarat di atas wajib mengeluarkan zakat fitrah bagi dirinya, orang yang di bawah tanggungannya seperti kedua ibu bapa, datuk, nenek, anak-anak dan isterinya. Oleh itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah kepada anak yang sudah baligh, yang mampu berusaha sendiri mencari rezeki. Mana anak itu besar, dia kerja. Ayah tak wajib jual lagi zakat.
Dan juga kepada sesiapa sahaja dari keluarga terdekat yang tidak ditaklifkan kepadanya untuk memberi nafkah yang bukan di bawah tanggungannya. Maka tidak sah mengeluarkan zakat fitrah bagi pihak mereka kecuali dengan izin dan sebagai wakil mereka. Mana kita anak kita besar dah. Tapi kita sayang anak kita ni rakyat. Telefon dia, ayah nak keluar zakat awal ni boleh? Tak boleh, ayah nak keluar zakat. Keluar. Jadi tak ada masalah. Jika dia punya sedikit kemampuan yang tidak mencukupi untuk semua kaum keluarga yang berada di bawah tanggungannya, maka dia adalah mendahulukan dirinya, kemudian isteri, anaknya yang kecil, ayah, kemudian ibunya, dan seterusnya anaknya yang telah dewasa, yang tidak mampu berusaha sendiri mencari rezeki. Mana terusnya itu kita kena tengok sebenarnya. Kalau berlaku dah. Tapi alhamdulillah, pagi ni nampak yang lebih berlaku bisa. Zakat fitrah, jenis dan kadar. Jenis dan kadar zakat fitrah ialah segantang makanan asasi bagi sebuah negeri yang mukallaf bermukim. Mana kita mukim mana? Mungkin di kampung kita ni, nasi lah kita makan. Bermukim. Dia tulis bermukim. Tak. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar yang telah lalu. Dan hadis riwayat Al-Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu katanya, kami telah mengeluarkan zakat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari raya fitrah segantang makanan. Makanan kami ialah gandum, anggur kering, keju dan tamar. Banyak lagi yang dia sebut susu kering dan banyak semuanya. Kita sini kan orang panggil beras. Gantang yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamai 4 supa. Ia menyamai 3 alfar ataupun lebih kurang 2,400 gram. Mana pasal itulah kalau kita beli zakat fitrah kadar yang dikeluarkan ini, dia ikut gram ni. Ikut gram 2,400 gram. 2 kilo dekat setengah. Makanan asasi di negara kita, negara pengarah di Syria. Sekarang ialah gandum. Negara dia lah tu. Oleh itu zakat fitrah yang wajib ke atas setiap individu ialah sama dengan 3 alfar. Dalam mazhab Imam Syafi'i ia tidak memadai jika dikeluarkan dengan nilaian. Tengok tu. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah keluar zakat fitrah ni dengan nilai duit. Kita beli beras 2 kilo, 2,400 gram. 2 kilo setengah. Harga dia berapa? Berapa dalam sekilo beras? Berapa? 3 riyal. 4 ringgit dah. 4 ringgit, 2 kilo setengah, 10 ringgit. Kalau kita ambil 10 ringgit, ada ni zakat fitrah. Menurut mazhab Imam Syafi'i, tidak. Imam Syafi'i tidak memadai jika dikeluarkan dengan nilaian. Bahkan mesti dikeluarkan makanan asasi bagi sesebuah negeri tersebut. Kerana ini dalam hadis Nabi, Nabi tak sebut harga. Dia sebut makanan. Pasal itulah ramai ulama mempertahankan hujah zakat fitrah mesti dengan makanan. Semuanya bila mari pihak pengurusan, dia tukar kepada mazhab lain yang boleh bayar harga kerana pengurusan. Dia kata beras ni, so email payah. Nak sipet, tambul situ. Lepas raya pula tak pergi atas ke majlis. Jadi akhirnya beras rusak, duit tak dapat. Itu di antara alasan-alasan yang diberi. Walau bagaimana kita sebagai seorang Muslim yang ada kita dalam email diri kita keluarlah beras, bukan banyak sangat. Benda lain kita boleh beli banyak lagi. Kita tak boleh beli benda lain. Kotak lah bayar setengah. Nak keluar zakat ni kira sangat. Hamba keluar dah, kata email duit. Nak beli beras pula, rugi. Beli rokok tak rugi. Nak jawab apa daripada tu? Saya nak beras, saya nak beli zakat, beli beras, kira sangat. Saya beli rokok lah bayar 10 riyal kalau ni. 9 riyal. Sama taraf dengan zakat tu. Kotak rokok tu, fitrah ni sekali tahu. Bukannya dia tiap minggu. Kira apa dia? Dengan tu, hari ni pandai nak kita kira. Keluar tu, kotak email lah tu, patua majlis dah, boleh dah. Pandai. Saya nak beli rokok tak kira-kira kan mereka. Mereka pinyak pada dia, aku beli rokok ni. Tunggu tu, bagi haram. Kata kan? Tiga tu jawab lah. Hamba tak nak kata apa. Kadang masa ustaz diterkit, ustaz tak ada. Terkit, apa yang terkit datang masuk sini. Dia terkit. Dia masuk dari kubur, jawab sendiri. Kita tanya Allah SWT tiga tu. Walau bagaimanapun di zaman sekarang ini tidak mengapa mengikut mazhab Abu Hanifah. Dia wayak juga. Mazhab Abu Hanifah hanya kata, boleh. Dalam masalah tersebut, iaitu harus mengeluarkannya dengan nilaian. Ini kerana pada hari ini mengeluarkannya dengan nilaian lebih memberi manfaat kepada orang fakir daripada makanan asasi
dan lebih dekat untuk mencapai matlamat yang diharapkan. Walau macam mana pun, kalau kita berpegang dengan nas asal yang Nabi SAW suruh zakat ni dia sebut dengan makanan, maka kalau kita balik kepada asal, itu lebih aula, lebih utama, keluar daripada khilaf di kalangan ulama sendiri, termasuklah khilaf yang antara Syafi'i dengan mazhab Abu Hanifah rahimahullah, rahmatullahi ala jami' ala semua ulama-ulama kita. Tapi berhati-hati itu lebih baik. Harilah pandangnya kita sekian. Kalau terokok dengan gasai berat. Rokok kita beli hari-hari, berat yang nak tubik, tahun sekali. 5 orang tu, 5 kali. 5 kotak rokok kalau habis. Jadi boleh lah. Kau tak boleh. Yang itu kira sangat kita dengan Allah SWT ni pandang kira. Tanya kita ikut orang lain tu tak kira-kira. Bakal bui. Ya. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu wajib telah pun kita nyatakan, iaitu mulai terbenam matahari pada hari-hari akhir bulan Ramadan. Mana bila masuk malam raya, bermulalah waktu wajib zakat fitrah. Pada waktu harus maknanya waktu kita boleh keluar. Mengeluarkannya ialah sepanjang bulan Ramadan dan hari raya pertama sebelum hari raya. Waktu sunat mengeluarkannya ialah pada subuh hari raya sebelum keluar untuk sembahyang hari raya. Ini dinyatakan dalam hadis Ibnu Umar dan juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari, dan baginda memerintahkan supaya kamu menunaikan zakat fitrah sebelum orang ramai keluar pergi sembahyang. Maknanya kita cek dia dah. Mana rumah orang pakai miskin, lepas maya subuh, kita bawa berat kita gendu pergi, naik atas kereta kipas. Itu afdal. Tapi kalau dia kata tak saya masak, malam raya lagi kita keluar, pun lebih baik daripada kita terlepas waktu dia. Waktu makruh mengeluarkannya ialah selepas sembahyang hari raya sehingga akhir hari raya. Sekiranya dia melewatkannya sehingga selepas dari itu, selepas terbenam matahari pada hari raya, maka dia berdosa dan wajib mengqadhakannya. Qadha kena keluar juga, tapi berdosa lagi tambah dosa. Sebab dia telah mengeluarkan masa yang sepatutnya dia keluar. Jadi dengan ini tamatlah kita kuliah kita pada malam ini. Kita akan sambung lagi insya-Allah taala pada masa yang terus.